Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPI Channel. Saya Wan Syahira binti Wan Aziz dan saya Siti Nur Alia binti Muhammad Amirul. Hari ini kami membawakan laporan khas berkenaan Majlis Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG SMK Ipoh kali ke-51 bagi tahun 2025. Majlis Gilang Gemilang ini telah berlangsung pada 11 Februari 2026, hari Rabu, bertempat di Dewan Utama SMK Ipoh yang bermula seawal jam 2 petang. Saya baca nama anak, apa usul yang dikemukakan. Majlis dirasmikan oleh Datuk Wan Rakibni bin Wan Zahari, pengerusi Yayasan Mahsari Group. Kehadiran beliau memeriahkan lagi suasana serta memberi sokongan dan dorongan kepada semua yang hadir. Mesyuarat ini merupakan platform penting dalam membincangkan kemajuan dan pencapaian sekolah serta merancang pelbagai inisiatif demi kecemerlangan murid-murid SMK Ipoh. Lebih menarik lagi, majlis kali ini turut dimeriahkan dengan cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik, termasuk hadiah utama iaitu 2 ekor kambing. Assalamualaikum Puan. Apakah perasaan Puan apabila memenangi hadiah utama pada hari ini? Suka. Gembira dah. Tak sangka. Menang kambing ni. Suka. Semoga kerjasama erat antara ibu bapa dan pihak sekolah ini terus kukuh demi kejayaan anak-anak SMK Ipoh. Sekian sahaja laporan daripada kami untuk Majlis Mesyuarat Agung PIBG SMK Ipoh kali ke-51 tahun 2026. Saya Wan Syahira binti Wan Aziz dan saya Siti Nur Alia binti Muhammad Amirul, hanya di TVPI Channel, berita dari hati untuk semua.